Halo bos, selamat petang, saya Awang Pang. Hari ini kita kedai pun ada masuk yang kereta ni. Tahun 2009, Toyota Fortuner 2.7 V-Spec 2.7 V-Spec, auto punya lah. Kereta ni boleh duduk 7 orang. Lepas tu ada 4 wheel gear lah. Okey, harga jual 32,800 sahaja. Kalau lu kedai muka deposit 15,000, bulanan 875, ikat 5 tahun saja. Kalau cash 32,800. Cak kita sudah spray lah. Okey. Cak kita sudah spray dalam macam ni. Okey, dia engine pakai NA lah, tak ada turbo lah sebab ini Petro punya. Boleh nampak dia main panel punya stiker semua ada lagi. Okey, terus nampak bawah. Okey. Dia punya tulang sama, bukan tulang sama Hilux lah, sama. Dalam fully leather lah sebab tu 2.7 mah, 2.7 cc punya electronic seat leather. Memang original dia datang pun leather. Boleh duduk 7 orang lah. Ini kita bekerja dengan kemas. Belakang 2, sini 3, sini 3, sini 2, 7 orang. Okey. Auto gear pun ada, dia pakai AT lah. Lepas tu ada 4 wheel gear. 4 wheel high, 4 wheel low pun ada lah. Dalam original punya radio Toyota. Toyota lagi. Okey. Harga jual 32,800. Kalau kereta ni boleh lu kedai ya. Dia punya kerusi boleh baklok macam ni. Okey. Belakang ini boleh simpan punya. Boleh simpan. Tepi simpan. Tepi simpan, lepas tu boleh letak banyak barang lah. Okey, atas dia ada bracket lah. Memang kalau duduk 7 orang sudah penuh, letak box ke atas. Belakang macam ni. Ada luas belakang, ada tempat lagi lah, tapi tak banyak. Okey. Belakang macam ni. Tahun 2009 tahun 2009 2.7 V-Spec. Harga jual, harga cash kalau harga cash 32,800. Kalau lu kedai 15k. 15,000 deposit, bulanan 875 ringgit, ikat 5 tahun. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari satu 4 wheel lah, 4x4, boleh off-road punya. Lepas tu boleh duduk 7 orang. Kita sini ada sebiji, tapi ini diesel punya, pakai diesel punya. Kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.